A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bertemu pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung bacaan hadis 40 Imam Nawawi, yang mana hadis yang bernombor 25 insyaAllah. Tajuk hadis yang ke-25 ini tuan-tuan dan puan adalah kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Jadi sama-sama kita mendengar matan daripada hadis ini. InsyaAllah saya akan baca matan dalam bahasa Melayu sahaja kerana matan dalam bahasa Arab ni agak panjang juga. Jadi kita nak singkat masa, kita baca di dalam bahasa Melayu insyaAllah. Daripada Abu Dhar radhiyallahu an juga bahawa terdapat beberapa orang. Terdapat beberapa orang di kalangan sahabat Nabi SAW berkata ataupun bercerita, bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW ini telah berjumpa dengan Nabi SAW, lalu berkata kepada baginda Nabi SAW. Jadi apa yang telah dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW ini? Okey, disebutkan di sini, kata mereka, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Orang-orang kaya telah mati, telah meninggal dunia dengan membawa pahala yang banyak, yang mana mereka ini bersolat sebagaimana kami bersolat. Okay. Kemudian mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Jadi subhanallah, para sahabat Nabi SAW ini, mereka ini mungkin di kalangan orang-orang yang tidak senang, bukan di kalangan orang-orang yang kaya raya. Lalu mereka ini datang bertemu dengan Nabi SAW menceritakan tentang perihal orang kaya, yang mana orang kaya ini, mereka ini apabila telah meninggal dunia, mereka membawa pahala yang banyak. Salah satu daripadanya adalah apa? Mereka ini solat sebagaimana cara kita solat, sama je solatnya. Tetapi yang membezakan adalah apa? Mereka ini mempunyai satu amalan yang dipanggil sebagai bersedekah dengan kelebihan harta, yang mana orang kaya ini banyak wangnya untuk mereka sedekah berbanding dengan orang-orang yang mungkin miskin di kalangan para sahabat ini. Mereka kata solat mereka ini sama saja dengan orang kaya, puasa mereka ini sama je dengan orang kaya, tetapi mereka merasa kekhawatiran, ada rasa khawatir sedikit, yang mana kelebihan bagi orang-orang yang kaya ini, mereka ini mempunyai wang yang banyak, harta yang banyak, yang mana mereka boleh tambah lebih sikit, iaitu dengan beramal dengan pahala bersedekah. Lalu itulah yang telah disebut di kalangan para sahabat ini kepada baginda Nabi SAW. Lalu subhanallah, okay, terus apabila Nabi SAW mendengar luahan hati daripada para sahabat yang mungkin mereka ini bukan di kalangan orang yang senang, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu jalan untuk bersedekah? Nampak? Okay, Nabi SAW kata apa? Okay, Nabi kata, bukankah Allah ini dah bagi jalan? Maksudnya Allah ni buka jalan, cara-cara untuk kita bersedekah, kata Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat tadi, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Nampak? Tasbih itu adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid juga adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Nampak? Subhanallah. Okey, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, bagi orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kelebihan dari segi harta, kalau mereka ini tak mampu nak bersedekah banyak, lalu ada option lain yang mana baginda Nabi SAW mengajar kepada kita, iaitu apa? Dengan kita memperbanyakkan zikir. Apa zikir kita? Kita ucap subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, tasbih, tahmid dengan tahlil. Jadi dengan sebutan-sebutan, kata-kata, zikir-zikir yang baik ini, subhanallah, merupakan zikir yang mana ini adalah sedekah yang dikategorikan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu dalam Al-Quran, subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha.
Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kalau kita ini tak mampu untuk bersedekah, okey, qaulun ma'rufun, kalau kita ini boleh berkata, boleh sebut dengan sesuatu yang baik, ataupun wa maghfiratun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, khairun min sadaqatin, lebih baik daripada kita bersedekah. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara ini? Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan, terkadang ada orang minta bantuan kepada kita. Okay. Lalu apabila orang minta bantuan kepada kita, sebagai contohnya kewangan dan sebagainya, kita rasa berat untuk memberi. Terkadang kita bagi juga tapi hati kita berkata-kata. Maka itu tidak baik. Sebab apa? Sebab itu menyumbang kepada ketidakikhlasan. Namun tuan-tuan dan puan, ketika mana orang meminta kepada kita dengan sesuatu kewangan, bantuan dan sebagainya, lalu kita tidak mampu untuk memberikan ataupun melunaskan hajat orang yang minta kepada kita itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar qaulun ma'rufun. Kita balas dengan kata-kata yang baik. Saya minta maaf, saya tak dapat nak tolong, tapi saya doakan mudah-mudahan tuan, puan dalam keadaan yang baik, diberi mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Qaulun ma'rufun. Sebenarnya kalau kita tak mampu nak memberi kewangan kita kepada orang yang minta bantuan kepada kita, maka kita sambut. Kita sambut pertolongan tersebut dengan kita menyebut kata-kata yang baik, doa-doa yang baik. Kerana doa-doa yang baik dengan kita meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan. Sebab kalau kita bagi sedekah, hati kita berkata-kata, maka itu tidak baik. Sebab apa? Tidak mengundang keikhlasan. Namun apabila kita mendoakan dengan kita sebut dengan kata-kata yang baik, itu lebih baik daripada sedekah. Samalah juga dengan dalam hadis ini. Kan, sekumpulan sahabat Nabi SAW tidak mampu untuk bersedekah dengan sedekah seperti orang-orang yang kaya. Lalu kata Nabi SAW, ada option lain yang mana ianya juga sama level dengan sedekah. Apa dia? Perbanyakkan zikir, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kerana ini juga dipanggil ataupun dikategorikan juga sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW lagi, apa lagi yang dikategorikan sebagai sedekah? Dikategorikan sebagai sedekah itu adalah apa? Menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar juga adalah sedekah. Dan kemudian mendatangi ataupun menggauli isteri-isteri kamu juga dikategorikan juga sebagai sedekah. Subhanallah, betapa luasnya konsep sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nampak tuan-tuan dan puan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak highlight kat sini adalah apa? Jenis-jenis sedekah bagi orang-orang yang tak mampu nak sedekah kewangan dia itu adalah apa? Memperbanyakkan zikir. Kemudian suruh orang buat baik. Hari ini kita ada suruh tak orang buat baik? Ada tak kita suruh anak-anak kita buat baik? Ada tak kita suruh orang, pasangan kita buat baik? Maka apabila kita suruh, kita mengajak, menyuruh kepada yang ma'ruf itu, mengajak orang buat baik itu juga dipanggil sebagai sedekah. Nampak? Sebab apa? Itu adalah amalan. Katakan apa yang kita suruh itu perkara yang baik, kita minta kepada orang lain melakukan itu, dilakukan oleh orang yang mendengar, dilakukan oleh orang yang buat itu, maka itu dipanggil sedekah yang berpanjangan. Nampak? Bukan sekadar kewangan sahaja yang kita beri, tetapi apabila sesuatu yang baik kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengikuti amalan-amalan yang baik, perkongsian amalan terbaik itu, PAT itu, maka subhanallah, ianya akan mengundang sesuatu yang berjaya di hari akhirat. Sebab apa? Ianya merupakan pahala yang berlipat kali ganda yang dapat diamalkan oleh orang lain yang mengikuti sesuatu kebaikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mencegah kepada sesuatu perkara yang mungkar, kita cakap dengan ahli keluarga kita, jangan tinggal solat, jadilah orang yang baik, beramal dengan amal yang baik, kan? Pesanan-pesanan tersebut, maka ahli keluarga kita mengikuti apa yang kita sebut, apa yang kita kata, itu juga dipanggil sebagai sedekah, sebab mereka meninggalkan perkara yang tidak baik. Dalam kehidupan ini tuan-tuan dan puan, yang paling susah itu adalah meninggalkan maksiat. Nak buat amal ni senang, nak buat baik ni senang, tetapi nak meninggalkan, nak istiqomah supaya tinggalkan maksiat, itu yang susah. Sebab itu yang terbaik itu kata para ulama adalah apa?
yang paling terbaik itu adalah orang yang boleh istiqomah meninggalkan maksiat. Biar amalnya sikit tak apa. Amal yang sedikit itu tak jadi masalah. Katakan kita mampu untuk solat 5 waktu sahaja. Mungkin kita berdoa selepas solat sahaja. Tetapi kita boleh meninggalkan maksiat. Maka itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi masih konsisten melakukan maksiat. Okay? Sebab dalam agama Islam ini tidak boleh bercampur di antara yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh bercampur. Sebab kalau bercampur di antara baik dengan buruk, dia akan jadi buruk. Jadi pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita ini boleh beramal dengan sesuatu kebaikan walaupun kita tidak mampu membuat sesuatu perkara yang mungkin bagi kita berat, tetapi rupanya kita ada option yang lain di mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lakukan perkara tersebut dan insya-Allah mendapat keberkatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi saya setakat itu saja bacaan hadis pada pagi ini. Jadi saya menjemput Cikgu SB Haji Ali untuk memberi sepatah dua kata mewakili Tuan PPD pada pagi ini. Silakan. Cikgu, okey, silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak ada apa yang saya nak ucapkan pada pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul untuk mendengar satu pengisian yang agak baiklah, menyedarkan kita bahawa pentingnya bersedekah itu dalam kehidupan seharian kita, walaupun kita tidak mempunyai harta-harta yang banyak, tapi ada kaedah-kaedah lain yang boleh kita ada caranya untuk kita bersedekah. Jadi terima kasih Ustaz atas pengisian pada hari ini. Semoga ia menjadi panduan pada kita supaya kita lebih banyak beramal dan memudahkan keadaan dan juga kehidupan kita seharian. Jadi itu saja daripada Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu SB bin Haji Ali mewakili PPD kita. Jadi itu saja tuan-tuan puan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah satu as. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bekerja semua.